Vaksin HPV ni sebenarnya siapa yang patut ambil? Adakah untuk remaja perempuan sahaja? Patut ke remaja lelaki juga ambil? Betul ke yang bujang sahaja boleh ambil vaksin ni? Ataupun ada yang kata vaksin ni hanya untuk budak-budak yang liar, yang ada banyak partners? Sebenarnya yang HPV vaksin ni tujuan dia adalah untuk mencegah kanser cervix ataupun kanser pangkal rahim lah. Keberkesanan dia yang paling efektif adalah bagi vaksin kepada seseorang sebelum dia expose kepada HPV virus. HPV virus ni kita cakap pasal yang kanser cervix lah. Kenapa nak cegah? Kanser cervix ni common. Okay. Kalau dekat dalam wanita, kanser cervix ni nombor 4. Nombor 1 dia breast, nombor 2 kolon, usus, nombor 3 ovary, nombor 4 cervix. Jadi kita kena cegah lah kanser cervix ni. 90% disebabkan oleh HPV virus. Macam mana orang boleh dapat HPV virus macam mana ni? boleh dapat? Melalui hubungan kita nak bagi kepada wanita-wanita, adik-adik sebelum mereka aktif hubungan. Bila dah aktif, dia dah ada exposure. So, kita nak prevent. Kita nak bagi sebelum dia expose kepada HPV virus. Okay. Sebab tu kita bagi kepada pelajar-pelajar sekolah lah. Kalau ikut guideline KKM, kita akan bagi umur 13 tahun. Walaupun begitu, bukan setakat pelajar wanita. Even lelaki pun kita advise untuk ambil HPV vaksin. Lelaki boleh ambil juga? Boleh ambil. Sebab kedua-dua boleh dapat jangkitan HPV virus. Cuma dia tak adalah kanser cervix. Sebab dia tak ada cervix. Tapi dia masih boleh dapat jangkitan HPV virus. Kalau untuk orang yang sudah berkahwin, orang yang dah melakukan hubungan ataupun even dia dah positif HPV virus, masih boleh ambil HPV vaksin. Dia macam payung tau. Okay. Kalau payung kan dah basah dah. Dah sebab dah positif kan dah basah. Tapi dia boleh cegah, prevent daripada basah lencun. Lagi teruk. Sebab HPV ni dia ada banyak jenis. Dia ada 100 jenis HPV virus, tapi lebih kurang dalam 40 jenis yang related to anogenital area lah. And dia ada jenis yang low risk dan yang high risk. Kalau yang risiko rendah, dia jarang tukar jadi kanser. Tapi kalau jenis virus yang berisiko tinggi, dia akan menyebabkan perubahan dekat cervix yang lama-lama dia akan jadi virus. Lama-lama dia akan jadi kanser. Betul. Alright. Lama-lama dia akan jadi kanser lah. Tapi selalunya dia punya virus kan, once kita dah dapat jangkitan HPV virus, kalaulah kebetulan dapat yang jenis yang berisiko tinggi, dia akan ambil years lah, 10 to 15 years sebelum tisu tu, cervix tu tukar jadi kanser cervix. Podcast berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini berada di bangunan baru yang lebih luas untuk keselesaan anda.